kedai yang fokus minuman tempatan. Menarik juga. Kita kan banyak minuman tempatan, ada tertarik apa semua. Boleh je, interesting je. Cuma sekarang KL lebih fokus kepada the whole restaurant line up. Ada appetizer, ada main course, ada a la carte, ada dessert, ada air dan sebagainya. Boleh Bulan puasa nanti ada 30 resipi ke? Ada. Jangan risau, ada. Salam dari China. Kita di Beijing. Satu dunia menonton sekarang ni. Jejak kasih. Nanti jangan lupa siapa yang duduk luar negara yang menonton ni, jangan lupa bulan puasa nanti tolonglah buat salam perantauan. Tag KA. Tapi tag lah awal-awal. Janganlah malam raya baru satu dunia nak tag aku. Tak sempat aku nak repost. Banyak sangat. KA selalu pesan salam perantauan tu tolong awalkan. Supaya saya boleh repost daripada awal lagi. Tak perlu tunggu malam raya baru nak record ucapan apa semua. Record lah sekarang. Kalau dulu nak masuk utusan salam perantauan tu sebulan sebelum dah kena hantar ke Malaysia lah benda tu. Ni ada menonton daripada Jepun pun ada. KA cantik baju. Thank you baju kahat ni. Okay, alright. Saya dari Thailand. Nak sangat rasa produk KA. Ada plan nak export negara jiran ke? Kita nak. Cuma sekarang shortage barang itu saja. Yang KA jual Malaysia ni pun cukup-cukup sahaja sebenarnya. Okay, InsyaAllah one day. Saya dari Uzbek. Dari Alaska. Ni betul tak tipu semua Kan ada yang tulis negara tapi duduk kod diang sebenarnya. Kajang hadir. At least yang tu jujur daripada Kajang. Okay, boleh Okay, so siapa lagi cepat nak try boleh grab sekarang. Kita punya combo ada a few option. Tak nak combo KA, saya nak loose, saya nak sebotol-sebotol sambanyek, boleh, tak ada masalah. Saya dari tadi dari Uganda, Bukit Marak, Kedah, LA pun ada. Yolah tu. Entah-entah kau duduk segamat. Awas. Yang mana UK tu tak tahu dulu Kelang. Okay, alright. Siapa lagi ada soalan? Okay. Ya Allah, asal sedih sangat ni. Tak jadi tak jadi macam tu. Tak, sebab bukan api lambat lagi ni, cair lagi ni. Tak apalah, biar je lah dulu. Tapi tak apalah, lembik sikit pun. Tak, sedih sangat warna sagu tu. Macam air karat dah aku tengok ni. Tak, boleh je. Free item tu free apa? Ada orang tanya. Okey, nampak tak yang KA Pin sekarang mix combo ni? Okey, cuba tekan kat situ. Tekan buy. Nampak tak keluar 3 option tu? Boleh pilih nak free item apa. Boleh free sambanyet, free dendeng original ataupun free dendeng extra pedas. Pilih je yang mana korang nak. 3 option ada. Okey, boleh Okay, so malam ni hari tu KA tak boleh buat option tu. Malam ni dah boleh. So korang boleh pilih korang nak option free gift yang mana. Motivation, solution, consistent, mana lebih penting dalam bisnes? Wah, solution number 1. Okay, sebab apa KA kata solution number 1? Consistent ni dia bagus, tapi kalau korang consistently buat benda yang salah pun tak bagus juga. So korang kena consistent buat solution yang betul. So solution always number 1. Solution dulu, dah try eksperimen, solution tu menjadi, konsistenkan benda tu. Jangan kita konsistenkan benda yang tak bagus, tak elok juga. Okay, KA tak nak buat frozen food ke? Sedikit kurang minat sebab dia banyak logistik cost lah sejujurnya. Nak simpan, nak transfer barang frozen ni tak mudah. Tapi industri dia besar. Kalau tak adalah brand-brand frozen besar-besar kat Malaysia ni. Banyak brand frozen besar. Tapi KA kurang minat lah. Saya dari tadi tengok live. Ya, malam ni KA marathon lama sikit. Okay, siapa lagi ada soalan? Abang Syah balik bila? 20 Abang Syah nak balik Malaysia bila? Bang, balik bila bang? Nanti nak ni. Abang Syah antara yang tolong KA dekat Rembayung lah. Dia datang tolong advice KA layout kedai, cara buat air, cara masak itu ini semua. So nanti saya nak panggil Abang Syah datang balik untuk food testing pula. Korang jangan silap faham kalau korang nampak KA ada bawa kawan-kawan masuk Rembayung, itu bukan potong queue. Itu saya datang, saya minta diorang datang tolong saya. Tolong tengok flow, tolong testing jadi customer, tolong berlakon jadi customer, tolong food testing and sebagainya lah. Okay, boleh Okay, again, siapa lagi nak grab? Cepat, boleh grab sekarang. KA tak nak buat cabutan ke? Bukan, dekat TikTok ni kalau buat benda tu dia senang kena violation lah sebenarnya. Senang kena violation.
So saya tak berani lah. Bila uji bakat testing? Okay, panggil chef Wan untuk testing tak lagi. Alamak, segan lah saya. Saya ni chef pun bukan. Restoran pun baru nak buka. Segan lah saya. Okay, so saya harapkan korang je lah yang boleh bagi feedback. Bagi je jujur. Tak sedap bagi tahu, sedap bagi tahu. Saya akan cuba improve lah. Macam mana KA manage simpan duit sampai hasil jumlah 7 juta tu? Inilah, kena rajin berniaga, tingkatkan sale. Duit yang dapat tu bukanlah simpanlah bantal, bukan. KA reinvest je, pergi ke tempat lain, tapi tempat yang senang liquidate lah. Contoh kalau macam tabung haji ada kosong, simpanlah tabung haji, apa semua. Tapi saya jenis yang suka invest dalam bisnes. Okay? Saya jenis suka invest dalam bisnes. So depends, ada orang suka invest dalam property, ada suka invest dalam stok, dalam saham. So different for everyone. Buka kedai tak ada parking. Itulah. Okay, tak habis explain lagi, dah kena dah aku ni. Ada parking sebelah kedai tu, pergilah tengok dulu. Besar parking tu. Okay, yang duduk Bukit Bintang tu tak ada parking seketul pun boleh pula. Tak marah pula. Stres aku, sabarlah. Kuala Lumpur memang macam tu. Kuala Lumpur ni kalau nak parking sebesar kat Kedah tu tak dapat lah. Memang tak ada. Okay, dekat Bukit Bintang tu penuh kedai, satu parking pun tak ada. Elok je hidupnya, penuh sampai beratur keluar, sampai berlimpah. Okay, cokit tak cokit pun penuh kedai, tak ada parking. Sama juga full house. Kuala Lumpur memang macam tu. Korang pergi Bangsa, try pergi Bangsa golak kalau boleh cari parking. Memang pack, tak ada parking Bangsa. Penuh juga kedai. Sebab Kuala Lumpur ni dia unik sebab orang bergerak dengan macam cara. Yang kereta ada, yang train ada, yang naik e-hailing ada, yang naik motor ada, jalan kaki pun ada. Okay, janganlah kita terbiasa dengan mindset semua benda kena ada parking. Sebab Kuala Lumpur dah tak ada tanah, guys. KA nak buat restoran tu pun bersyukurlah dapat sebesar tu tanahnya. Kalau nak tunggu tanah sebesar dekat Kelantan ke, kat Kedah ke, tak boleh. Sampai bila-bila tak akan start berniaga. Okay, nak beli shawarma Bukit Bintang pun tak ada parking. Ya, tak ada, tapi penuh juga. Penuh juga, okay. So kalau orang lain boleh buka kedai-kedai tak ada parking ni hidup, janganlah kita give up yang tak nak buka kedai tradisi makanan Malaysia kat situ. Kita kena fight jugalah. Kena berani buka jugalah. Dekat dengan MRT ke kedai KA? Ya, dekat. So kalau korang turun MRT, jalan straight je, dalam 5-6 minit sampai ke kedai. So okey je, tak ada masalah. Sebab tu KA buat style reservation, senang. Korang tahu korang punya dining pukul 2, pukul 1 tu boleh dah book Grab, nak lalu KLCC, nak elak jam semua, sampai depan kedai terus makan. Tak payah pening-pening dah. Okay, saya takkan boleh buka kedai Kuala Lumpur tapi nak parking sebesar dekat Stadium Shah Alam, Stadium Bukit Jalil. Takkan boleh, guys. Kuala Lumpur tak ada tanah dah. Cuba korang pergi cari shop block, tak kisahlah dekat Wan Semaju ke, Setapak ke, Bangsa ke. Cuba tengok setiap shop block tu. Sebenarnya parking 2-3 biji je ada depan setiap kedai. Sejujurnya tak payah pergi jauh. Kedai kawan aku Aizid Osman, nasi ayam dekat Wan Semaju tu, try pergi tengah hari, parking tak ada, kena double park. Memang parking tak ada, penuh je kedai. Okay, so itulah KA cuba nak explain bab parking ni, tapi ramai yang ada yang tak pernah datang ke Kampung Baru, so dia tak faham geografi kat situ macam mana lah. Cuba pergi. Okay, katalah korang tak jumpa parking juga, it's okay, explore, pergi support kedai lain juga pun boleh. Itu tujuan KA nak sama-sama support each other. Nasi lemak ada tak dalam menu nanti? Tak ada. Nasi lemak tak ada. Okay, kita tak buat nasi lemak lah, sebab kita lebih ke arah benda-benda berlauk. Benda yang makan nasi putih, ada lauk ulam, ada budu. Chef perlukan lagi ke? Sofa sekarang dah penuh lah. Sekarang sofa dah penuh. Buat parking bertingkat tak boleh. Ada yang suruh KA gali tanah. Sepatut ada orang kata macam, Khairul Amin ni kenapa tak buat parking bawah tanah? Benda macam tu pun takkan tak boleh fikir. Aku macam, Allah, senangnya lah keluar ayat kat mulut. Dia ingat gali tanah tu RM20 dah selesai. Siap-siap 20 juta nak gali tanah, nak buat parking bawah tu. Okay, kadang-kadang it's okay nak bagi pendapat, cuma kadang-kadang janganlah
lontarkan pendapat tanpa kita sendiri pernah dalam industri tu. Janganlah lontarkan sekadar nak melontar. Okay? Sebab kalau orang tu dah pernah berniaga, dia akan faham benda-benda macam ni. Dia pun takkan bagi suggestion yang tak realistik macam tu. Boleh? KA, when does reservation open? Okay, so far not yet. So far not yet. Nanti ready KA akan announce lah. KA akan announce. Okay, ada orang kata tak boleh buka underground parking KL banjir. Tu lagi satu. Okay, jadi tak boleh lah. Itulah, tapi tak apa. Itulah cabaran dia. Jangan ingat jadi Khairul Amin ni sumber benda mudah-mudah. Dapat view mudah, dapat sale mudah. No. Inilah semua challenges yang saya kena hadap hari-hari. Okay? Kalau korang baca kat internet tu, korang maybe nampak 20-30% pasal benda ni. Saya kena hadap 100%. Baru satu platform, belum lagi platform lain, belum lagi yang masuk WhatsApp aku, tersebut pula. Yang masuk aku punya tu sini-sini, yang bercakap kat mulut banyak. Tapi saya okey je. KA saya nampak kedai KA sebelum announce. Ramai actually lalu, tapi dia orang macam confused. Adakah itu dewan kahwin? Dia orang ingat itu dewan kahwin. So alhamdulillah dah tahulah tu. Penat dah tu KA. Hari ni live panjang hari ni. Okey, cepat. Siapa lagi nak grab tekan beg kuning sekarang. Alhamdulillah sale kita hari ni, kalau aku campur semua kejap sale kita hari ni dah cecah sebanyak cak kecuk. Sale kita hari ni dah cecah 531,000. Okay, kita dah cecah lebih setengah juta ringgit malam ni. Thank you so much everyone. Tapi kita masih ada masa, so KA akan teruskan lagi lah. KA akan terus. Okay, it's okay KA. Ada orang kata KA tak perlu pun nak explain. Tak, saya kena explain. Sebab it's part of my duty lah. Jadi saya umum, orang ada question, saya kena jawab. Itu saja. Masa apa ni tengah buat pengat. Walaupun lupa dia ceroy ayam sikit. Tapi okey. Perlukan graphic designer ke tak? So far KA dah ada designer dah. Dah ada. Nak cakap KA handsome lah. Wah. Terima kasih. Ni mesti nak reservation senang ni kan? Taklah, tipu je. Gurau saja. Okey, ada live band ke nanti? Tak ada. Kita akan pasang muzik bunyi-bunyi instrumen klasik kampung macam tu je. Bunyi seruling, bunyi ting-ting. Tak adalah bunyi macam direnje senja dipilis. Tak adalah sampai lagu kahwin. Kau pasang ni kejap, Daus. Kau try search kan. Cari muzik tu yang pasang selalu tu. Aku lupa dah. Pergi jap. Aku kacau. Okay, bagi ke message, try pasang. Tapi aku takut bising sangat nanti. Try lah. Lagu Nak Darah Rindu tu sedap. Tapi kena check, takut nanti terpasang muzik yang ada suara, nanti bising pula nanti. Macam mana reservation nanti? Belum buka lagi. Cak kecuk. Asal lagu tu melekat lah kepala aku malam ni. Ada orang kata bunyi alam semula jadi. Nak bunyi apa? Bunyi ni cengkerik. Bunyi katak selepas hujan. Sedap bunyi tu. Aku suka. Prek. Okay. Again, siapa lagi ada soalan? Cepat. Tak tahu aku. Bunyi macam ni kot muzik nanti. Dengar ke? Tetas jap. Tak ada pun. Bunyi macam ni kot muzik nanti. Dengar ke? Tak dengar Tak apalah pasang lagu raya. Biarlah pasang lagu raya je. Back tu lagu raya. Okey, jangan bunyi katak. Ni recording untuk puasa ke? Tak lah. Malam ni live ni je untuk borak dengan korang dulu malam ni. Okay. Alright. Okay, siapa lagi ada soalan? Menu dessert ada apa? Rahsia. Nanti saya umum. Dia tak surprise nanti. Saya akan reveal one by one nanti. Don't worry. Nanti kita akan buat satu video. Saya akan reveal semua menu lah. Korang boleh nampak nanti. Kenapa KA buat offline sedangkan online dah masuk? Satunya sebab bosan. Tu jawapan boleh jujur, sebab bosan. Okay? Dah 5 tahun KA buat benda sama. Saya dah berniaga live online dah 5 tahun. Dia dah jadi rutin. So I want something new untuk belajar. Okay? Bukan bosan sebab apa? Bosan sebab saya tak belajar benda baru sangat.
So saya decide untuk masuk offline. Jadi banyak benda yang KA belajar offline. Sebab you have to remember one thing, yang orang datang ke KA nanti bila tanya pendapat, tanya idea, tanya motivation semua ni, bukan semua yang datang kat saya tu adalah peniaga online yang ada produk. Tak. Akan ada yang datang kat saya tu toke restoran, ada yang datang kat saya toke bengkel kereta, ada yang datang kat saya makeup artis kahwin. Okay? Jadi untuk KA menjawab soalan-soalan diorang, I have to prepare myself dengan knowledge dalam industri offline juga. So itu yang KA pilih ni lah, which is kita dah belajar online, now kita belajar offline juga, supaya nanti bila orang datang tanya je soalan online ke offline, dua-dua KA boleh jawab. InsyaAllah saya cuba. Okay? Alright. Siapa lagi nak grab? Boleh grab. Ingat, semua combo malam ni datang dengan free item. Boleh pilih nak free sambal, free dendeng, ataupun free dendeng extra pedas. Okay Daus, tukar lagu raya nanti Daus. KA dah kahwin ke? Kenapa? Cincin tak ada ni. Lama aku tak pakai cincin aku. Mana cincin aku? KA pandai editing video zaman belajar lagi ke? Ataupun masuk kelas? Ya, saya pandai daripada saya mula belajar edit video masa saya form 2, umur 14. Saya dah mula edit video, sampai sekarang saya tak pernah ambil kelas. Saya edit sendiri. So form 2 14 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini tahun ke-20 saya edit video. Bunyi macam dah tua kan? Ini tahun ke-20 KA edit video. Okay? Ada orang tanya, KA macam mana you buat storytelling apa? Sorry, sedawa pula. Alhamdulillah. Macam mana you buat storytelling semua? Then again, tak ada kelas. Yang KA buat ialah buat, study, learn and improve. Itu saja. Ada cendol ke nanti? Nantikan. Kenapa KA nampak 27 tahun? Tak payah nak mengada. Ada ke muka macam ni 27 tahun? Ni bukan muka-muka yang kena lecture dengan Mak Noh. Ni muka dah umur 30 lebih dah. Okay. Alright. Okay, siapa lagi dah siap ke ni? Pengat ni? Ambil mangkuk aku nak rasa ni. Tapi pisang, ya Allah, lembiknya. Okay. Lembik sangat ni. KA lahir 92 ke? Ya, betul. Walk-in tak boleh kan? Again, macam KA kata, untuk reservation nanti memang tak ada walk-in. Tapi saya nak betulkan konsep walk-in ni. Katakanlah one day reservation tak penuh, ada kosong, even though nak walk-in sekalipun, KA akan suggest korang buka je sistem tu, tekan korang nak pukul berapa dengan meja apa, supaya senang korang masuk nanti. Korang nak datang dah tahu ada kosong ke tak, boleh masuk ke tak, kena beratur ke tak. So tak adalah korang bazir masa drive lalu Kuala Lumpur, kapal baru, sampai-sampai lah full house. Jadi kita nak jimatkan masa. Nak letak ais. Kalau orang makan pengat dengan ais ke? Ada boleh letak ais? Nak try lah pengat dengan ais. Silakan. Okay, jemput Mak Noh opening nanti. Marah Gen Z nanti, merajuk. Okay, siapa lagi? Tapi so far saya enjoy je working with Gen Z. Staff kilang saya ramai Gen Z, staff Rembayung also ramai Gen Z. I'm okay with them, tak ada masalah. Yang saya notice Gen Z ni, diorang berani bagi feedback. I love it. Saya suka. Saya tak suka staff yang menyorok-nyorok, takut-takut, malu-malu, tak payah. Bagi tahu je feedback. Saya suka macam tu. Jimat masa. Okay. Alright, again, yang mana beli malam ni ingat, semua combo beli tekan korang boleh dapat free item. Okay, sekejap Okay, ni kamera. Kenapa dua-dua kamera di tempat sama malam ni? Daus? Angle. Okay, so kita nak makan pengat dengan ais, which is tak pernah aku buat macam ni, tapi quite interesting. Kita cuba gabungkan dulu. Tapi cair lah nanti tapi tak apalah, sebab Kemia kata dia buat manis, so at least letak ais ni dia kurang sikit lah. Okay. Alright. Siapa lagi nak grab? Boleh grab. Sekarang kita punya combo malam ni. Ingat, semua pembelian combo dapat free item malam ni. Okay. Tak semua bos macam tu KA kena selalu tapis. Tak tahulah, itu bergantung lah. Lain orang lain cara leadership dia. There is no right or wrong lah. Saya selesa macam tu. Ada orang tak suka. So again, majikan boleh pilih staff macam mana dia nak, staff pun boleh pilih majikan macam mana yang dia nak. Okay, bismillah.
Ni versi sehat lah kot sebab cair. Tapi aku rasa pelik lah makan air batu. Dia jadi macam benda panas tiba-tiba cair, jadi ceroy. Macam tu. KA jual ala kad ke set talam? Ala kad. Korang pilih nak lauk apa. Untuk luar bulan puasa maybe tak ada set. Aku tak tahu lagi, tak decide lagi. Tapi mostly lauk. Korang pilih nak lauk apa? Bebas. KA masih gym ke? Esok nak pergi balik gym. Dah bagi tahu dah trainer tadi. Kata jom lah esok gym balik. Aku dah lama 2 bulan tak pergi gym. Rasa macam lesu badan. Okay. Tapi tak boleh lah makan ais. Dia macam ceroy, cair. Sebab terkena ais kan. Tapi okey lah ni untuk tak nak manis sangat. Nanti kena melekat ke tekan nak bercakap susah. Okay. Pre-order sekarang dapat bila? I think yang beli sekarang maybe ada 3 hari lagi baru post kot. 3-4 hari lagi. Sempat tak? Dalam 3-4 hari lah. Maybe paling lambat hari Selasa ke macam tu keluar. Ataupun hari Isnin. Ada kemungkinan buka vendor stall ke kat situ? Tak ada. Tak muat. Memang tak muat. Okay. So memang tak muat dekat situ. Sebab kita punya space just nah je untuk meja-meja dalam tu sebenarnya. Lagi satu apa dah? Sekejap KA tak nak ni sebenarnya. Tak nak jam depan tu. Kata kalau tiba-tiba ada vendor stall ke apa, orang berhenti sebab nak beli makanan semua, dia akan jadi jam and kacau peniaga lain sekeliling lah. So KA pun kena fikir juga jiran-jiran. So sebab tu KA buat reservation tu. Faham Alright, siapa lagi ada soalan? Boleh tanya. Perasmian bila? Belum lagi. Belum lagi perasmian. Ada ke perasmian nanti lah? Saya buka-buka macam tu je kot. Perasmian saya video hari tu lah. Video semalam tu lah. Macam tu lah perasmian dia. Okay, again, siapa lagi nak grab? Boleh grab. Kita tukar angle ni lah Sorry. Tukar angle ni lah. Okay, siapa lagi ada soalan? Puasa dah start ke apa? Shoot video belum lagi. Belum start lagi. InsyaAllah soon kita akan mula balik lah. Akan buat live ke nanti kedai baru? Once dah run nanti KA buat live lah. Tapi awal-awal ni saya tak nak live sangat. Sebab nanti macam mana? Tak surprise lah. KA nak korang masuk sendiri, rasa sendiri suasana kat dalam tu. Okay. Kalau saya reveal banyak sangat nanti macam tak surprise lah. Tapi tak ada surprise mana pun. Dah nampak dah mula video. Cuma saya nak korang rasa sendirilah. Itu saja. Okay, tanah belakang tu jual, belilah KA. Allah, tak boleh lah. Saya ni banyak dah investment yang saya letak kat atas Rembayung ni. One by one lah. Tak boleh lah kita cuba buat skala terlalu besar. Nanti susah nak operate nanti. Okay. Macam KA kata, siapa yang ada buka bisnes parking area Kampung Baru ke apa, then pergi support diorang. Okay. But again, parking bukan saya kawal. So harga parking, rate per hour semua itu bergantung kepada owner parking tu, bukan KA yang charge. Boleh kawan-kawan? Okay. KA kuih muih ada ke nanti? Tunggu nantikan. Sekarang sale kita ni lah dah nak dekat 450,000 dah. Sempat ke tak? 500,000 nak try? Nak try ke? Boleh ke malam ni? Lagi 50,000 lebih. Sempat ke? Sebelum pukul 12. Larat ke aku? Kita cubalah kita cuba. Okay, siapa yang nak cepat boleh tekan. So again, siapa yang nak grab combo malam ni, yang depan ni pelik sikit. Datang sini jap. Okay. So combo yang ada, even combo sambal nyet sahaja pun ada. Beli 6 sambal, boleh pilih nak free sebiji lagi sambal. Sebiji sebotol. Ataupun nak dending extra pedas, dending ori pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kena ingat, sebelah kedai KA tu ada parking. Jangan risau. Cuma kalau siang hari, parking tu maybe berkongsi dengan kedai sekeliling lah. Macam Pro 2 Service Center ada pakai juga. Kedai-kedai makan tepi ada pakai juga. Tapi kalau malam, dia banyak kosong. Sebab malam Pro 2 pun dah tutup. Service Center tak ada orang servis kereta malam-malam. Dah tutup. So banyaklah kosong kat situ. Okay. Sedawa kejap aku ni.
Okay, siapa lagi nak grab? Cepat tekan sekarang. Okay, alright. Siapa yang tanya pasal platform lain, janganlah tanya kat sini. Nanti KA kena violation nanti. Saya kena violation. Okay. KA live 6 jam. Tak, saya on off. Budak-budak ni yang tukar-tukar. Tapi sekali-sekala kena live lama macam ni sebenarnya. Sebab apa? Dia it's good to practice lah. Sebab kadang-kadang bila kita live sejam ni, kita rasa macam lama sangat. Tapi trust me, kalau korang set nak live 6 jam, tak rasa 6 jam. Serius tak rasa. After macam ni dah 4 jam lebih, nak dekat 5 jam, KA rasa macam okay. Yelah, tapi kena ada co-host lah. Kena tukar-tukar macam tu. Kena booking berapa hari sebelum, Ming? Tak tahu lagi. Nanti saya advice. Guys, sejujurnya kan, as much as saya prepare banyak benda, ada juga benda yang saya belum finalize lagi. So dah ada, KA akan announce. Don't worry. Okay. Saya appreciate sangat ramai yang excited nak datang. Tapi saya mohon allow me untuk perkemaskan semua benda sebelum saya mula terima customer. Sebab saya tak boleh nak pakai method tak apalah, datanglah walaupun tak ready lagi. Kalau ada benda kena improve, bagi tahu je. Tak boleh. Saya kena cuba prepare 99.99%, then baru kita minta customer bagi tahu kita apa lagi nak kena improve. Sebab saya nak customer hari pertama tu pun dapat benda yang best, layanan yang best, servis yang best, speed yang best. Okay, boleh? Alright. Okay, siapa lagi nak yang loose item? Rendang pun ada loose item. Yang ni pun saya dah kena fikir tau. Tahun depan ni produk keempat. Apa pula nak jual produk keempat? Itu pun kena fikir sekarang produk keempat nanti. KA, how you manage people expectation? Sebab apa? Tak sebab baca. Boleh komen balik tadi, laju sangat. How you manage people expectation? Alah, saya nak baca komen tu tadi, terlepas. Apa ayat tadi ya? KA, how you manage your expectation? Sebab orang ada macam-macam perangai kan. IC Cikgu Wan tanya. Dia macam ni. Expectation orang ni, kita tak tahu dia expect apa sebenarnya. Okay? Tapi macam KA bukan buat untuk penuhi expectation orang. Sebab I know that will be impossible. Tapi saya akan buat yang penuhi expectation saya sendiri. So untuk kita yang nak buat benda yang nak mencapai sesuatu skala ataupun kejayaan yang besar dalam hidup ni, kita yang kena letak expectation yang tinggi tapi yang boleh dicapai. Janganlah tinggi to the point yang impossible. Tinggi yang boleh dicapai. Contoh, saya kata okay, standard saya nak restoran nanti makanan keluar laju. Contoh, dalam 20 minit at least makanan ada kat meja. Contoh jadi itu standard yang saya kena set and kena capai. Tapi kalau kita tak letak expectation itu sendiri, kita sendiri tak tahu kita nak apa sebenarnya untuk bisnes kita. KA, explain about combo please. Okay, thank you. Okay, untuk combo kita ada 5 combo malam ni. Tengok yang KA pin bawah tu. Itu combo mix yang bercampur. Ada dendeng sambal dengan rendang. Ini combo rendang sahaja. Ini combo sambal sahaja. Ini combo dendeng extra pedas sahaja. Ini combo dendeng yang original. So 5 combo ni, any combo korang beli, korang boleh pilih nak free gift apa. So tekan buy ni, ada 3 option. Korang boleh dapat free 1 sambal nyet, free 1 dendeng ataupun free 1 dendeng extra pedas. Pilih salah satu korang nak. Hari tu tak boleh, sekarang dah boleh dah. Sekarang sudah boleh. KA, macam nak book meja? Belum ready lagi. Okay. KA, kalau KA boleh cakap diri sendiri 3 tahun lepas tentang apa yang jangan buat dalam bisnes, apa dia? Apa yang saya patut pesan diri tahun lepas jangan buat 3 tahun lepas Jangan dengar pendapat dari yang bukan ahlinya. Okay, maksudnya kalau korang nak berniaga nasi lemak, pergilah belajar dengan orang menjual nasi lemak. Jangan belajar daripada orang yang orang kata tak pernah sentuh nasi lemak. Okay, kalau korang nak belajar memancing, pergilah belajar dengan orang yang pandai memancing. Jangan pergi minta belajar daripada influencer. Faham tak maksud saya? So, sebab kadang-kadang dengar pendapat dengan nasihat orang ni bagus, tapi kalau kita main terima je nasihat tanpa mengambil kira siapa yang menasihati tu, benda tu boleh memudaratkan kita sebenarnya. Okay, boleh. Apa benda?
Nantilah next time lah. Sebab aku tak sempat nak prepare. Bagi tahu pacing, tak sempat nak study produk tu. Okay, faham Bila datang coklat kek lagi, saya hari tu dah kirim dekat kawan saya Pali tu. Dia kan duduk Terengganu, datang KL. Rumah dia dekat dengan coklat kek Terengganu tu. Saya kata ke dia, Pali tolong beli kek blueberry pistachio tu, sedapnya. So dia terlupa. So tak merasa. Dia kata Terengganu lagi, KA pergi lagi. Bro, tak penat ke live lama? Sekali-sekala je. Okey. Abang Syah, KA tahun depan menu puasa buat satu KA. Saya dah janji dengan Abang Syah puasa hari tu lagi sebenarnya, tapi tak sempat lagi. Kita cuba bang nanti bang. Let's work on it. Tapi masalahnya jadual. Abang Syah kat China, saya kat sini. Kadang-kadang bertembung, kadang-kadang tak bertembung. InsyaAllah bang, kita cuba. Tunggu apa balik nanti. Okay, what's the best advice pasal bisnes KA dapat tahun ni? Saya sukalah soalan-soalan Cikgu Wan ni. Best soalan dia. Apa best advice KA pernah dapat untuk bisnes tahun ni ya? I think best advice ialah sekejap tengah fikir. Apa best advice? Aku berlupa dah. not to say the best advice lah. I think the best lesson learn lah kot. Sebab saya banyak belajar pada kawan-kawan semua ni. Jangan takut untuk mencubalah. Macam kawan-kawan KA pun, diorang ada perasaan takut. Macam contoh, aku nak ambil lot kedai ni lah, sewa 12,000 contoh. Takutlah nak berniaga sini, patut ke tak? Jadi kita pula jadi takut kan. So kita kena sama berani dengan dia. Boleh, kita cuba. So try apa semua. Okay, jangan takut lah. Okay. Tapi again, risiko tak risiko, always kena calculate the risiko lah. Jangan langgar dinding semata-mata. Okay. Alright, siapa lagi ada soalan? Sekarang ni laju ya aku punya update ni. Tadi kita bincang kan berapa deposit patut kita letak untuk orang reserve untuk mengelakkan ulat booking ni. Pada tadi kan aku take a break 5 minit kan, pergi rehat kejap atas sofa, buka lah thread semua. Lah dah keluar perbincangan. Kalau Amin nak letak depo RM20 reservation, wajar ke tak wajar? Habis yang komen tak patut naikkan lagi 50, ada letak RM200, ada kata tak payah letak. Masya Allah, lajunya korang berbincang risau aku kadang-kadang. Tahun ni agak merisaukan sebab perbincangan rakyat tu sangat laju. Dia macam tak perlu tunggu perbahasan parlimen. Dia terus masuk. Okey, dia terus masuk perbahasan perbincangan tu. Aku kadang-kadang risau. Laju sangat. Okey. So kita ni lah. Kita cuba. Okay. Siapa lagi ada soalan? Full payment ke? Maksudnya macam mana tu full payment? Masa booking ke tak? Masa booking kita minta depo lah. Depo tu untuk protect ni je, untuk protect daripada ulat-ulat booking yang mengumpul booking and jual balik. Faham tak? So depo tu nanti kita bukan ambil pun, kita akan tolak daripada bil korang. Tapi at the same time, kita tak naklah macam mana cakap, dia jadi serba salah bila orang terpaksa cancel reservation tu, and then benda tu jadi non-refundable. Faham tak? Sebab saya kalau buat refundable jadi susah juga, sebab nanti ulat-ulat ni akan ambil, bayar duit dia dulu. Bila tak boleh jual slot tu, dia dapat balik duit tu. Faham tak? So there is no one solution for everything. Tak boleh. Melainkan kalau aku kata nak masuk kena scan pintu auto gate macam KLIA, scan pasport tu, tu dah melampau sangat lah. Kita tak boleh macam tu. Kita kedai makan je, bukannya airport. Okay, kena sedar diri. Okay, alright. Okay, tak apa, kita cubalah. Tak apa, dia macam ni. KA faham setiap kali saya buat ulasan pasal by the way guys, sekarang ni sale kita dah nak ke arah 460,000. Kita ada masa 34 minit lagi. Sempat ke kita kejar half million? I don't know. Kita cuba. Kalau sempat. So as much as saya tengah borak dengan korang, siapa lagi nak grab combo, nak grab loose product, semua boleh try. Kita cuba capai jualan 500,000 kat TikTok malam ni. Tapi kalau KA campur dengan platform lain, jualan kita nak cecah 600,000 dah hari ni. Okay, dah nak cecah 600,000 malam ni. Thank you so much.
Ada perancangan tak nak buat buku perjalanan jatuh bangun KA? Allah, buku Dia bukan tak nak buat, tak sempat. Sebab sekarang ni tengah lagi memanjat. Tengah lagi memanjat, tengah lagi jatuh, tengah lagi bangkit. Hari-hari proses tu berjalan. Sampai ke berapa KL live malam ni? 12 malam. Sebab saya suka soalan korang ni. Makin tengah malam, makin deep korang punya soalan. So tanya je. Saya suka. Ayuh kita bincangkan bersama-sama. At the same time kita cuba capai goal kita 500,000 malam ni. Kalau sempat, tak sempat tak apa. It's okay. Macam mana KA develop character visionary tapi detail, suka plan ahead, achieve something. Okay. Dia macam ni. Ada pernah tak kita rasa macam kita buat something and ada benda terjadi unexpected, lepas tu kita jadi panik and benda tu jadi huru-hara. Contoh, kita buat event, kita tak plan yang akan ada power shortage, and bila power shortage terjadi, kita punya business huru-hara. Faham tak? Itu situasi analogi KA boleh bagilah. Okay, in my style, saya suka fikir to the point, apa aku patut buat kalau Swiss lampu tu terbakar. Bukan setakat power trip tau. Apa patut aku buat kalau Swiss lampu tu terbakar? Adakah benda tu overthinking? Yes. But what happen when you think to that detail? You will always be prepared. Okay? Sebab tu macam contoh KL launch rendang hari tu. Berbulan-bulan saya brainstorm setiap hari, setiap malam. Aku perlu tahu ni, perlu buat tu, apa jadi. Sebab apa? Bila terjadi satu masalah, kita akan come up dengan solusi yang cepat. Sebab apa? Kadang-kadang by nature kita ni sebagai manusia, kita tak suka fikir benda yang tak best. Okay? Kita suka fikir, kita suka angau benda-benda yang best je. Contoh, wah bestnya sales juta, wah bestnya kedai sold out, wah bestnya orang beratur. Pernah tak kita fikir macam, okay, what if orang beratur lama tengah panas pensan? Kat mana kita nak letakkan dia? Ubat apa kita nak bagi kat dia? Siapa kita patut contact? Okay? Katakanlah orang pregnant masuk dalam kedai, terberanak kat meja. Sampai macam tu. Apa kita kena buat? Okay? Orang tak suka fikir benda macam tu sebab dia akan serabutkan otak. Tapi KA suka fikir. Saya suka fikir benda macam tu. Sebab why? When you think benda yang tak menjadi ni, tapi you come up with a solution, benda tu akan menambahkan library solution dalam kepala korang. So by the time benda tu terjadi, korang cuba buka access dalam otak korang ni, folder, tarik keluar solution korang nak buat macam ni. Okay, faham Dia ada beza tau. But to me, itu bukan overthinking. Itu lebih kepada analytical thinking. Overthinking ni contohnya apa? Macam mana kalau aku buka, orang tak suka aku, orang benci aku, macam mana itu overthinking. Itu saya memang tak fikir sebab benda tu tak membantu bisnes. Benda tu tak membantu sale, tak membantu staff. Tapi kalau saya fikir macam apa patut aku buat kalau tiba-tiba banjir depan kedai, kat mana customer nak drop customer, macam mana lalu, apa solution dia? What if customer duduk kerusi patah, kat mana kerusi backup aku akan simpan? How are we gonna bring kerusi tu? Apa prosedur? Itu aku suka fikir. Faham? Itu je. So ada beza lah. So my friend yang in my circle ni, diorang akan faham lah benda ni. Sebab diorang akan rasa macam, ya Allah penat lah aku KA ni, semua benda difikir. Tapi by the time benda tu terjadi, barulah diorang macam okay, make sense lah kenapa KA overthinking. Sekarang baru tahu kenapa. Solution dia senang, bla bla bla. Rembayung area bebas banjir ke KA? So far based on survey daripada orang sekeliling dengan owner tanah apa semua, tak pernah banjir lagi lah situ. Tak banjir. So sebab situ macam dia tinggi sikit lah tanah dia. So insyaAllah harap-harap okey nanti. Okay, kena banyak fikir what if. Betul. Tapi kadang-kadang ada orang bila dia fikir macam ni, dia jadi makin takut. Sebab dia jadi gabra, risau. Macam KA lagi suka fikir sebab lagi banyak situasi saya fikir, lagi saya rasa bersedia. That is my style lah. Okay? Sebab dia macam ni, memang betul kita biasanya kena YOLO, langgar dinding, hustle je. No, it comes with strategic plan.
Kalau you main redah je pun tak boleh juga. Kita nak beli ke tanah belakang Rembayung tu. Oh, tak kot. Not in my interest lah for now. Okay. Sebab saya tak nak run business parking. Saya nak run restoran. Parking sebagai orang lain run. Apa pendapat KA tentang restoran akan bankrupt? Dia macam ni lah. Dia menilai dari video 3 minit. Saya ada kat situ dah setahun. So kalau dia dah fikir ke arah tu, saya fikir 1000 step lagi ke arah tu. So saya tak menghalang dia bagi feedback, saya tak menghalang dia berfikir, sebab whatever dia fikir itu kebebasan otak dia. Kita tak boleh halang. Kita tak boleh halang. Okay? Dia nak kata itu hak dia. Tapi kita pula kenalah pandai tapis. Tak bolehlah kita dengar jawapan orang, sebab dia tengok daripada video 3 minit. Saya duduk kat situ setahun. Macam contoh orang kata, kenapa buat konsep macam ni, matahari masuk bla bla. Ya, saya faham, tapi saya duduk kat situ hari-hari. Saya yang hadap panas kat dalam tu, saya yang hadap atap bocor, air terjun jatuh atas aircon, saya yang hadap air menitik daripada depan masuk ke dalam. Tapi itulah nature berniaga. You see a problem, you discuss, you come up with a solution. Kalau awak expect berniaga ni adalah formula, datang, buat kedai, tak boleh ada masalah, everything kena perfect. No, itu bukan bisnes. Okay? Itu bukan bisnes. It's not gonna happen that way. Sebab mana kita plan, macam contoh, hari tu kan hujan lebat. Ingat tak yang Jabatan Kaji Cuaca Umum yang ribut besar, nama apa dah, Taufan tu, yang lalu kat KL apa semua tu. Hari tu Rembayung tu air terjun. Air terjun. Okay? Tapi air terjun ni pun janganlah korang rasa yang kita salah design ke apa. Bukan. Sebab apa? Dia benda yang kita kena adapt. Okay? Sebab masa tu hujan terlalu banyak, beyond normal. KLIA pun banjir hari tu. Tadi aku baca news, TRX ke mana, mall mana hari ni yang ada leaking kat tengah-tengah lobby mall. Itu mall besar tau. So kena adapt lah. Itu je. Macam Rembayung kan, Rembayung tu nak kata terlalu sejuk, malam sejuk, siang hari adakah panas? In my opinion, yes, dia tak cukup sejuk lagi. So itu yang kita tengah improve semalam. So kita maybe akan tambah lagi kipas ceiling tu, kita akan tambah lagi aircon. So we adapt lah. We adapt. Itu je. TRX ada saya nampak tadi, tak tahulah. Taufan Senya, ya betul. Itu yang KA nampak news hari tu. Tak pergi APBBH ke KA? Tak. Saya sejujurnya bila buat Rembayung ni, saya terpisah pada dunia luar. Tercalur ke tak tercalur saya tak tahu langsung. Tapi tak apa, saya okey je. Bagi peluang kat orang lain, saya okey je. Okay, guys, kita ada masa lebih kurang 25 minit lagi. Sekarang sale kita 464,000. Lagi 26k, 36k kita akan capai $500,000 malam ni. Wah, sempat ke? Tapi dah campur dengan semua platform, dah lebih dah $500,000. Nak on the way ke 600,000 malam ni. Sorry, batuk, kahak ada lagi. Apa kegagalan yang boleh dikongsi? Alah, banyak lah. Saya tak tahu nak. Saya jenis yang tak suka sangat tak sempat nak ni. Jap, Fatih Husin. Sir Fatih. Sekejap aku jawab jap. Fatih, aku tengah live ni. Kau ada kat sini ke? Kau ada area sini ke? Okay, sekejap lagi aku call balik. Okay, bye. Tak apa, tak ada. Okay, bye. Sir Fatih. Fatih nak borak kejap. Okay, tak apa. Nanti kita call balik Fatih lepas ni. Okay. Bang, tak penat aku diri? Okay je. Biasalah ni exercise. Awek KA ke? Bukanlah. Ni cikgu MC Plus ni. Ni cikgu matematik anak 6 dah. Bukan awek aku ni. Ni laki orang. Risau. Okay. Berapa sale malam ni? Dekat TikTok saja dah 465,000. Okay. 465,000. Okay, siapa lagi nak grab? Cepat tekan back kuning sekarang. Kita Sir Fatih umur berapa Dia tua setahun pada aku ke muda setahun Dia sebaya kau ke? Tak lah. Dia tak biasa banyak lah dengan aku, Fatih, kalau tak siap.
KA jangan tutup Jumaat, geng rehat lama nak pergi lunch. Oh bukan, dia banyak faktor. Satunya sebab solat Jumaat staff lelaki satu. Secondnya, imagine kalau waktu lunch Jumaat tu semua kaum-kaum hawa datang makan, staff lelaki pergi masjid, staff hawa tak cukup nak menyantuni customer, tak cukup. So nanti takut huru-hara, sebab tu dah tak boleh. Okay, sebab kita pun tak boleh lah tiba-tiba tarik Jumaat, okay, semua staff lelaki keluar, staff perempuan part time semua masuk. Tak boleh, sebab restoran ni dia kena ada staff yang ditrain. Tak boleh macam hari ni masuk terus kerja semua, tak boleh. Saya risau takut ada yang tak tahu product knowledge apa semualah. Okay, so untuk tak nak pening kepala, tutup je lah hari Jumaat, senang. Tapi one day, once kita dah dapat staff yang maybe cukup untuk kita try waktu Jumaat, dan kita try lah. Tapi to me, it's better to have one day off. Sebab apa? Any activity yang memerlukan maintenance, kau orang tanya aku kan, KA macam nak cuci tingkap rembayung tu, nak lap kipas masjid besar tu. So benda-benda macam tu kita kena buat hari off day lah. Buat hari off day, nak deep cleaning, nak potong rumput kat luar, tiba-tiba nak tukar perabot ke, nak alihkan partition, dia kena ada satu hari untuk maintenance work. Dia tak boleh setiap hari buka. Nanti kot-kot ada paip bocor, atap nak kena tukar. Sebab itu bangunan yang ada wear and tear. Dia bukan bangunan yang kebal daripada peluru ke apa, tak. Dia ada benda yang kena adapt over the time. Kadang-kadang akan ada mozaik yang retak, akan ada pipe yang pecah dalam dinding, akan ada dinding berlumut dekat luar, akan ada longkang tersumbat. So benda-benda macam ni lah yang kita kena ada satu hari yang off day untuk kita repair. Okay, KA dah berapa set dah? Itulah sekarang 467, lagi 33k lagi, ada 20 minit lagi. Tak tahu sempat ke tak. Kalau sempat cepat tekan back kuning sekarang, kita cuba kejar kalau sempat. Okey, tapi sebenarnya kalau campur dengan platform lain dah lebih tau, nak dekat 600,000 dah save malam ni. Okey, siapa lagi nak cepat boleh tekan sekarang. Ada teaser ke video puasa nanti? Ada. KST recommend ke buku Psychology of Money? Boleh je baca, tak rugi pun, baca je. Nothing you lose when you read books. Okay, alright. So siapa lagi nak lose item boleh, tak nak yang combo, nak yang lose item pun boleh, no problem. Nak sambal sebotol 2 pun boleh, tak ada masalah. Makanan yang buat dari live tadi, staff bawa balik ke? Tak tahulah staff aku ni. Semua macam tak nampak pun makanan kat mana, dah licin dah ni. Abang KA macam mana nak booking pergi opening ceremony Rembayung? Opening ceremony Alah, tak adalah siapa opening ceremony, tak adalah foto ribbon semua, tak ada. Hari pertama tu KA duduk kat depan kedai, selamat datang, awaklah customer pertama. Macam tu je aku buat nanti. Macam nak booking saya belum announce lagi. Nanti saya akan announce. Okay, boleh. Thank you tau yang semua orang semangat datang. Sebenarnya saya nervous, but at the same time saya tak sabar. Tak sabar sebab apa? Macam saya kata, kita try prepare sebanyak mungkin, but at the end of the day, sampai bila nak prepare kan? So kena juga execute, buat, and tengok apa boleh improve nanti. Cepatlah announce. Pastikan toilet always bersih nanti ke InsyaAllah saya akan buat jadual yang agak frequent lah untuk cuci tandas. Okay, nanti saya mohon satu dekat Rembayung tu, katalah korang pergi makan kan, tiba-tiba macam alamak, toilet tu tiba-tiba bau taik lah apa kan. Kalau orang sebelum korang tu tiba-tiba termakan 50 pukus ayam gepuk semalam, kau tak tahulah. Bagi tahu je kat KA datang, KA toilet busuk, noted, let me do it now. Bagi tahu je saya. Jangan lupa signage dilarang tu tak boleh sebut kat sini. Okay, signage tu kena ada. Signage yang tak boleh SMOKE tu kena ada, sebab yang itu requirement KKM. Kau sembang apa ni KA, terhibur gue. Tak jawab soalan tadi. Surau ada ke? Ada, tapi kecil saja, tak besar. Sebab KA split 2. Surau untuk staff ada, surau untuk customer pun ada. So tak besar. So KA mohon, saya tak nak one day jadi isu benda ni, ada yang datang mengamuk kenapa surau tak besar apa semua. Again, kena ingat itu restoran
bukan mall, memang ada limitation space, but saya nak juga provide untuk mudahkan customer saya, cuma tolong rancang perjalanan. Okey, kalau tahu booking korang pukul 2, pergilah solat Zuhur sebelum datang. Okey, ada masjid sekeliling restoran tu, ada surau pun ada sekeliling restoran tu. Kampung Baru ada masjid yang sangat besar, pergilah meriahkan masjid, dan lepas tu datang. Tu Nur Yasha kata, pergi masjid Kampung Baru je. Ya, dekat je, pergi masjid dulu, lepas tu datanglah. Kan dah booking, dah tahu slot pukul berapa kan. So should be no issue nanti. Okay, so KA tak nak jadi isu lah one day. Sebab macam saya kata, Kampung Baru tu tanah tak banyak. Saya tak boleh buat nak parking 1000 kereta, nak surau boleh muat 50 jemaah, nak tandas 40 jenis tak boleh, ada limitation. Itu saja. Okay, ya, better pergi masjid. Betul. Okay, boleh Kalau lambat auto cancel ke? Sepatutnya macam tu lah. Sebab apa? Kalau tak control timing tak boleh juga. Katalah kalau reserve pukul 2, pukul 3 suku, 3.30 baru korang datang. Macam mana nak makan? Sebab pukul 4 customer lain dah nak duduk meja tu. Jadi itu kena ada limit sebenarnya. Jadi saya mohon jasa baik, sama-sama tolong saya dan saya tolong awak juga. Kita sama-sama permudahkan. Sebab kalau tak rancang perjalanan, customer lain pula yang akan affected nanti. Diorang pula punya meja akan lambat apa semua. Faham Nak tinted beli Roger saya. So far saya dah tinted dah. Saya dah tinted dah restoran tu. Tapi insyaAllah lah, kalau perlu tambah lagi, kita tambah lagi. Okay, tapi KA tak ada tinted semua cermin. Cermin yang tak ada blind saya tinted. Cermin yang ada blind, kalau boleh saya turunkan blind waktu panas. Sebab apa? Kita naklah juga ada cahaya matahari masuk. Sebab itulah yang bagi elemen dekat rembayung tu. One day kalau KA dah meninggal, siapa yang ganti KA? Allah. Tak apalah, bagilah siapa-siapa yang involve dengan saya tu, bila dia orang sambung. Okay, kalau saya meninggal nanti, biarlah habislah di situ. Tak perlu nak sambung-sambung lagi Kak Amin punya live apa semua, tak payah. Move on lah. As much as saya pesankan ke orang, move on daripada kejayaan. Kalau saya meninggal pun, move on lah daripada Kak Amin. Okay, dah habis dah. Faham sedih pula rasa kan. Tapi macam tu lah lumrah. Macam mana. Okay, siapa lagi nak gerak cepat? Kita ada masa lagi 16 minit guys. Kita ada lagi masa 16 minit sahaja lagi. Lagi 26k. Sempat tak? Sekarang 474 474,000 sekarang ni. Sempat 15 minit lagi. Siapa lagi yang dah add to cart yang nak grab? Boleh ke grab sekarang? Kalau kita sempat cukupkan 500,000 malam ni. Kalau ni lah, kalau sempat lah. Kalau tak sempat, it's okay. Siapa yang dah add to cart, yang belum buat payment, boleh buat sekarang sebelum pukul 12. Ada masa 15 minit lagi. Tapi KA pun tak adalah nak kena capai nombor ni malam ni, tak ada pun. Ni aku mengada je ni. Ni lebih kepada mengada sebenarnya. Tapi saja kita cuba kan. Kita kan nak cabar diri sendiri.